أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang besar Tengkursi Surau An-Nasriyah, khususnya seluruh anjutan kuasa, pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan sahabat dan seluruh hadirin-hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala pada malam dapat sama-sama kita dipertemukan dan untuk sama-sama kita dapat melaksanakan solat maghrib berjemaah sebentar tadi, dan bersama-sama dapat kita pada malam ni meneruskan pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini akan berikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala. Sebenarnya Allah Taala menerima sebagai amal soleh dan sebenarnya diberikan ganjaran syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, bersama-sama kita mulakan pengajian kita dan dengan sama-sama membaca umul kitab. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, salafus salih, alim ulama, dan khususnya khusus kepada penyusun kitab ini Syekh Abdul Ghani bin Yahya, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya-Allah tu. Berhenti tu. Tajuk orang didudukkan buka. Kira kifarah puasa. Tak apalah, baca. Orang yang diluluskan berbuka. Berbuka ke? Berbuka kan? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain, amin. Orang yang diluluskan berbuka. Asal hukum tiap-tiap orang Islam yang mukallaf wajib mengerjakan puasa Ramadan. Tetapi keadaan manusia ada bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang mengandung, dan lain-lain hal. Oleh yang demikian, syarak ada memberi kelonggaran, iaitu diluluskan, iaitu dibolehkan. Luluskan mana dibolehkan seseorang itu berbuka puasa seperti berikut. Yang pertama, orang yang sakit. Kiranya ia berpuasa jadi mudarat sangat pada dirinya, diluluskan ia berbuka. Orang sakit, sakit ni satu mudarat, dia keuzuran bagi dia. Bukan sakit sikit lah. Kalau sakit sikit-sikit tu tak apa lagi. Ni sakit yang memudaratkan badan dia.
Sekiranya dia berpuasa, maka dia akan jadi teruk lagi. Ya, sakitnya akan jadi teruk lagi. Jadi diberikan kelonggaran kepada dia. Ya. Itu orang yang pertama, orang yang sakit. Ya. Ada orang tanya sakit. Sakit banyak sakit. Ya. Ada orang sakit gastrik, gastrik kuat. Ya. Ada sakit apa? Contoh sakit jantung ke, yang kritikal lah, yang tak boleh untuk dia berpuasa. Yang kedua, orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, kiranya ia terus berpuasa, nescaya dapat susah yang tak tertanggung pada adat, diluluskan ia berbuka. Orang yang sangat lapar, ya, sangat lapar sangatlah, ni lapar sangat, dia boleh mendatangkan mudarat juga. Dia tak ada sakit, tapi dengan lapar tersebut boleh mendatangkan bahaya pada dia. Jadi dibolehkan. Kalau sakit lapar biasa, orang puasa ni lapar, itu tak apalah. Ini teruk menor rupanya. Teruk menor. Dengar sini, ni ada ustaz cover tu, boleh lapar menor, boleh makan. Jadi kita tengok suasana macam mana, keadaannya juga. Yang ketiga, orang yang musafir. Orang yang musafir jauh 2 marhalah atau lebih. Musafir ni, katakan musafirnya perjalanan dia lebih kurang, kita kata 2 marhalah lah. 60 batu bersamaan dengan 81 km. Tapi bukanlah kita kata dengan ada juga yang sekarang ni musafir kalau setakat, kita kata musafir sekarang ni setakat boleh tahan lagi. Boleh tahan ni tak susah lah. Setakat berjalan jauh tu, kalau 100 km tu, dia nak mencari alasan berbuka tu, senang sangat kan. Senang sangat. Ni mungkin musafir yang kita kata keadaan orang yang dululah. Musafir dengan mungkin berjalan, keadaan berjalan mungkin naik unta dan sebagainya. Sekarang ni pun nak berhenti pun ada RR lah apa kan. Tapi RR tak boleh makan lah. Diluluskan ia berbuka, tetapi kalau sudah lepas fajar hari itu baru ingat hendak musafir, tiada diluluskan ia berbuka. Jadi dia macam hukum hari Jumaat. Dia nak meninggalkan Jumaat, dia kena keluar sebelum subuh. Sebelum fajar. Sebelum subuh lah dia kena keluar. Kalau dia keluar lepas pada subuh, dia tak boleh meninggalkan Jumaat. Dia kena berhenti mana-mana, kena solat Jumaat. Walaupun dalam keadaan dia musafir. Begitu dengan puasa. Puasa dia mesti keluar, musafir tu mesti sebelum subuh. Barulah syarat dia boleh meninggalkan, ada rukhsah, maknanya tidak berpuasa. Ambil rukhsah musafir. Kalau lepas subuh dia baru niat nak musafir, kan, baru nak keluar rumah, tak boleh. Atas orang yang tersebut pada satu, satu yang pertama tadi, yang kedua dan yang ketiga. Alif bata tu tadi, wajib qada puasa apabila ada kesenangan. Wajib ketiga-tiga tu, kan, masalah tadi orang yang sakit, orang yang sangat lapar, orang yang musafir, maka kalau dah lepas daripada tu, dia hilang daripada sakit, hilang daripada laparnya, ataupun keadaan tidak musafir, maka dia kena qada balik. Qada puasa ganti. Yang ketiga, orang tua, keadaan orang tua.
Ya. Tadi yang 1, 2, 3 tu wajib qada. Orang tua dan orang yang sakit tiada harapan sembuh. Mereka lemah hendak berpuasa sekira-kira jadi berbahaya pada adat. Mereka diluruskan berbuka tak payah berpuasa. Bahkan wajib atas keduanya fidyah, iaitu tebus sahaja pada tiap-tiap sehari secupak makanan dengan tiada wajib qada di atasnya. Dia orang yang sakit yang tidak ada harapan. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya. Kita kata orang yang sakit tua. Sakit tua makin lama makin teruklah. Kan? Dia tak baik-baik sakitnya. Jadi tak bolehlah dia, keadaan dia begitu, dia berpuasa. Jadi dia boleh meninggalkan puasa, kan? Dan dia kena bayar fidyah lah, tebus bayar fidyah. Kadar fidyah 1 cupak sehari. Dikira satu puasa dikira satu puasa ditinggalkan 1 cupak. Ya. Bersamaan dengan 650 gram. 650 gram. Kalau 4 cupak kalau 4 cupak 1 gantang. Kemudian yang keempat, yang jim, perempuan yang mengandung dan yang menyusukan bayi, sama ada anaknya sendiri atau menyusukan anak orang secara mengambil upah atau secara sukarela. Ni adat orang Arab ni. Ada orang Arab ni dia mengambil upah, ambil upah menyusukan anak orang. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah, kan? Halimatus Sa'diyah kan, dia menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dia nak ambil upah, kan? Jadi orang kata tak payahlah ambil, kan? Dia tu anak yatim, nanti bapak dia siapa nak bayar upah kamu, kan? Dia pun ambil, bukan atas rasa apa, bukan atas rasa nak bayaran, tetapi dia, Allah Ta'ala detik hatinya untuk menyusukan Nabi. Ni orang Arab mengambil upah, menyusukan anak orang. Atau secara sukarela, jika kedua-duanya mengandung, jika keduanya, iaitu yang mengandung, keadaan orang yang mengandung tadi, dan yang menyusukan bayi, keadaan dua orang perempuan, dua orang keadaan, seorang yang mengandung dan seorang menyusukan bayi. Takut jadi mudarat atas dirinya berpuasa, nescaya hukumnya sama macam seperti orang yang sakit. Pada yang pertama, iaitu kena qada, tiada fidyah. Kalau dia risaukan mudarat pada diri dia, mudarat pada diri dia, bukan pada anak tu, bukan anak yang dikandung ataupun anak yang dinyusukan, risau pada diri dia, maka kalau dia risau pada diri dia, maka dia kena qada saja, tidak dikenakan fidyah. Boleh faham, okey. Tetapi jika kedua-duanya takutkan anak dalam perut jadi gugur dengan sebab berpuasa atau kurang susu untuk bayi, wajiblah atas keduanya berbuka puasa, wajib qada dan fidyah pada tiap-tiap 1 hari secupak. Kalau dia risaukan anak, bukan risaukan diri dia, tadi risaukan diri dia, ni risaukan anak, dia kena qada, dia kena fidyah. Dia kena dua, Yang kelima, saya cepat sikit lah, panjang. Perempuan yang haid dan nifas wajib berbuka dan wajib qada. Kerana orang perempuan yang kedua haid dan nifas ni, dia tidak boleh berpuasa. Jangan buat rajin nak puasa pula, memang tak boleh puasa. Tak nak dia kena berbuka. Maksud berbuka, dia tak boleh puasa lah. Dan wajib dia qada. Wajib dia qada puasanya. Puasa Ramadan ni qada dalam
bulan lain, ya. Yang keenam, orang yang mabuk, ya. Orang yang mabuk, yang pitam sepanjang hari dan yang gila dengan taqsir, wajib atas mereka qada. Ya, orang yang mabuk, ya. Mabuk minum ke, kan? Mabuk makan ubat kan, mabuk ketum ke, kan? Jadi dia wajib qada, ya. Wajib qada puasanya. Kalau di sini, kalau ayat di sini dia mabuk dengan sebab penyakit ni, ya. Bukan dengan sengaja. Bukan dengan sengaja, ya. Tapi kalau orang yang sengaja pun dia kena qada, ya. Tapi perbuatan dia tu, walaupun kalau dia tak kena fidyah, dia berdosa. Perbuatan tu berdosa, bukan bermaksud qada itu. Qada dia terampun dosa dia, tetap berdosa. Tetap berdosa. Puasa tu kena qada juga. Dia berbeza orang yang memang mabuk penyakit, ya. Kemudian kifarah puasa. Dalam bab puasa ada 3 perkataan Arab yang selalu digunakan, iaitu qada, fidyah dan kifarah, ya. Ada puasa qada, puasa fidyah, puasa kifarah, ya. Qada maknanya sudah maklum di sisi ramai, iaitu diperbuat luar daripada waktu. Qada, ada qada solat, ada qada puasa, di luar daripada waktu, ya. Macam semayang, contohnya semalam, semalam terlupa nak semayang isyak, teringat, semalam terus tidur apa maghrib, tak semayang isyak, kemudian dia semayang lah, qada dalam waktu lain, ya. Waktu tu dah lepas, dia ganti waktu lain, ya. Itu nama qada. Begitu puasa. Puasa Ramadan, tak dapat nak puasa Ramadan, dia qada dalam bulan lain, ya. Di luar daripada waktunya. Kemudian fidyah. Fidyah maknanya tebus, ya. Tebus, ganti. Apa? Maksudnya tebus lah. Bukan ada ibadah yang tadi orang puasa yang kena fidyah, ada yang kena tebus, ya. Ada yang kena kedua-duanya. Mana macam bayar, ya. Atau ganti, tebus atau ganti yang kurang. Dan kifarah maknanya denda, kifarah denda, ya. Denda sebab dia langgar larangan. Dia ada larangan-larangan yang tak boleh dibuat dalam bulan puasa, dia kena kifarah, ya. Apa kifarah dia? Bersetubuh pada siang hari dalam bulan Ramadan, ya. Itu kena kifarah, tu dia kena denda, ya. Barang siapa membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh, sama ada masuk semua zakatnya ke dalam faraj atau kepala takuknya. Saya baca, atau kadarnya sahaja pada orang yang putus takuk, ya. Tak ada dia punya takuknya, ya. Wajib atasnya qada puasa dan kifarah, ya. Berlaku pada bulan siang hari bulan Ramadan, ya. Iaitu memerdekakan. Yang pertama dia punya kifarahnya, memerdekakan seorang hamba yang mukmin dan yang sejahtera daripada cacat bekerja, sama ada lelaki atau perempuan, yang sudah besar atau yang masih kecil. Mana kena bebaskan seorang hamba. Itu tak adalah, zaman kita tak adalah, kan. Maknanya tak, satu ni memang tak boleh lah, tak mampulah nak tunaikan, ya. Kifarah yang pertama ni, maknanya dia ada pilihan yang seterusnya. Kalau tak boleh pertama, yang seterusnya. Maka jika tiada upaya hendak mendapatkan sahaya, wajib, macam kita tak boleh nak dapat, memang zaman tak ada lah hamba, wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut.
2 bulan berturut-turut. Ni yang kena orang lelaki ni. Perempuan tak kena. Orang lelaki je kena kifarah ni. Ya. Dalam masa 2 bulan itu, jika rongak 1 hari sekalipun ada uzur seperti musafir atau sakit nescaya, kena ulang dari awal semula. Maknanya 2 bulan berturut-turut. Maksud berturut-turut maknanya tak boleh cuti. Kalau katakan 60 hari, 2 bulan 60 hari kena straight. Tak boleh dituang sehari. Kalau kamu tuang sehari, kena ulang balik yang pertama. Dikira pertama balik. Berat juga ni orang lelaki ni. Kiranya tiada upaya hendak puasa disebabkan mudarat yang tidak tertanggung pada adat, nescaya wajib atasnya memberi makanan. Ini yang ketiga. Tak boleh yang kedua, wajib atasnya memberi makanan seperti beras yang memadai buat fitrah sebanyak 60 cupak. Dia kena bagi orang miskin 60 cupak. Maknanya seperti beras yang memadai buat fitrah sebanyak 60 cupak kepada 60 orang fakir. 60 orang fakir atau miskin, tiap-tiap seorang 1 cupak. Mesti pastikan 60 orang dan setiap orang dapat 1 cupak. Jangan cari seorang miskin 60 cupak longgok kat dia. Itu tak boleh. Kena betul cukup 60 orang tu dapat 1 cupak seorang. Itu kerja nak senang. Kepada 60 orang fakir miskin, maka jika tidak ada upaya juga, tinggallah kifarah itu atas tanggungannya. Tanggungannya. Kemudian bila ada kemampuan, hendaklah ia berbuat. Maknanya dia boleh berhutang lah. Maksudnya dia berhutang tak mampu nak buat dalam masa yang terdekat. Maknanya dia bertanggung hutang tu, bila mampu dia tunaikan. Dia tunaikan, ya. Itu dia berhutang. Kifarah itu boleh jadi gugur kiranya orang itu kena gila atau mati. Maknanya boleh gugur. Boleh tak jadi bayar kifarah sebab orang tu jadi gila. Bukan gila dia buat. Dia nak ngelak, dia buat gila. Buat gila tak boleh. Dia memang gila. Memang jadi sewil gila. Atau mati pada hari bersetubuh. Pada hari kejadian tu dia mati lepas tu. Jadi dia tak perlulah bayar. Maknanya tidak menanggung dosa. Tetapi tidak gugur dengan sebab musafir. Bukan sebab musafir atau kena sakit. Kalau musafir, alasan musafir tu tak boleh lah. Dia mesti tunaikan. Tidak ada rusah. Kalau kifarah ni dikecualikan bagi orang musafir atau orang yang sakit. Dia bukan suruh pilihan ni bukan suruh puasa yang ketiga ni. Suruh bayar. Bayar 60 cupak. 60 cupak beras. Dan kifarah ini jadi berbilang-bilang dengan sebab berbilang-bilang hari bersetubuh, tetapi tidak berbilang kifarah dengan bersetubuh beberapa kali dalam sehari. Kalau perkara itu dia buat dalam sehari 2-3 kali. Contohnya 2-3 kali. 2-3 kali dia tidak dikenakan, dia tak dikenakan apa. Kalau kata puasa 2 bulan berturut-turut 3 kali berapa? Udah 90. Dah berapa? 120. Jenuh lah dia kan. Jadi dia bukan dikira berkali. Dia kira kalau hari ni buat, kena kan. Walaupun dia buat banyak kali, kena 2 bulan berturut-turut juga kan. Ataupun pilihan tadi kena 60 cupak. Kena sedekahkan beras. Kalau dia tak dapat kalau dia tak ganti kifarah, dia berulang. Berulang lah. Kali 2 lah. Kalau tahun depan dia tak tunaikan, maknanya digandakan.
Ini tadi perbuatan ya. Silap. Perbuatan yang dia buat kalau dikira hari, baru boleh dikira ganda. Kalau dalam sehari itu banyak kali, dikira sekali saja. Perkataan faraj itu maknanya lubang, sama ada lubang depan atau lubang belakang bagi perempuan atau laki-laki, ya. Dan sama ada lubang itu bagi manusia atau binatang, keluar mani atau tidak, sama ada faraj orang yang hidup atau yang mati. Maka dikena kalau yang bersetubuh tu tak kira lah, kan, orang hidup ke orang yang mati ke, kan. Sekalipun dibuat dekat orang yang dah mati, dia dikenakan juga kifarah, ya. Binatang pun kena juga. Bukan binatang kena, dia tu kena, ya. Tiada kena kifarah atas orang yang kena masukkan zakat ke dalam farajnya, yakni orang perempuan. Demikian juga tiada kena kifarah atas orang yang bersetubuh dengan lupa atau jahilkan. Haram bersetubuh dalam puasa Ramadan atau orang yang dipaksa bersetubuh. Itu orang yang tak dikenakan kifarah, ya. Orang yang kena, kan? Orang yang masukkan dia kena. Orang yang masuk ke dalam dia punya, dia tak kena. Dan juga orang yang lupa, kan? Orang yang buat dia lupa, kan? Mungkin dia sangkakan masih lagi ada malam, kan? Rupa-rupanya dah siang hari. Rupa dah siang hari, kan? Dia tak tengok jam. Ataupun dia ni dalam keadaan orang jahil, orang yang tak tahu, kan? Dia ni tak tahu pasal benda ilmu tu, dia tak tahu. Ilmu kena kifarah tu dia tak tahu, kan? Kalau ikut ramai orang tak tahu, kan? Itu dimaafkan dia, kan? Ataupun orang yang dipaksa, dipaksa bukan kerelaan dia, itu tak kena. Sama juga tiada kena kifarah atas kanak-kanak dan orang yang tiada berniat puasa pada malam, ya. Orang yang musafir, kalau orang musafir tu kalau dia buat siang hari, tak kenalah sebab dia dia bukan tidak berpuasa, kan? Sekalipun dalam bulan Ramadan, kan? Orang yang sakit, jika keduanya ada ingat terhas, orang musafir dan orang sakit diberi kemudahan berbuka. Sama juga orang sakit, ya. Sebab mereka dalam rukhsah tu, ya. Jadi bersetubuhnya itu dengan ada rukhsah seolah-olah berbuka puasa, ya. Dan juga jika bersetubuh dalam waktu yang disangkanya masih malam lagi atau syak malam masih ada lagi atau tidak, ya. Disangkakan malam tu masih ada, ya, atau tidak, atau sangkaannya sudah masuk matahari, dengan ijtihad tiba-tiba belum masuk. Dia sangkakan dah maghrib, dah tak sabar penuh. Sama ingat dia dah maghrib dah, pada belum lagi maghrib, kan? Baru asar. Tiba-tiba semuanya itu tiada kena kifarah, sebab dia tak sengaja, dia kira tidak sengaja, sangkaan. Dia sangka tapi sangkaannya tak betul, ya, bukan dengan sengaja. Tiada kena kifarah orang yang bersetubuh sedang berpuasa yang lain daripada puasa dalam bulan Ramadan, ya. Seperti puasa nazar atau puasa kifarah dan qada, sekalipun qada itu daripada puasa Ramadan. Kalau selain pada bulan Ramadan tu lantaklah, tak ada apa, tak ada masalah. Kalau dia berpuasa pun, dia puasa tu batal puasa saja, tapi dia tidak kena kifarah, itu selain daripada bulan Ramadan. Yang tak boleh dalam bulan Ramadan, ketika mana dia berpuasa, bukan bagi orang musafir, bukan bagi orang yang sakit tadi, ya. Apatah lagi tiada kena kifarah orang yang membatalkan puasanya dengan lain daripada bersetubuh, seperti makan dan minum sekalipun ia bersetubuh terus berserta dengan makan itu.
inilah caranya jalan mengelakkan daripada kena kifarah. Ni cara kalau orang nak mengelak lah kan. Nak mengelak daripada kena kifarah. Tapi tak boleh nak diamalkan benda ni. Tak boleh nak ajar orang, nak galak ke orang guna cara begini. Walaupun cara ni cara nak mengelakkan daripada kena kifarah. Jadi cara macam mana? Dia kena berbuka makan dulu. Kan? Batalkan dulu, makan dulu, kemudian baru dia bersetubuh. Jadi dia tak kena kifarah. Yang kena ni maknanya dia berbuka dengan bersetubuh. Itu yang kena. Jika perempuan naik atas perut laki-laki yang tiada bangun zakatnya, digini dan dikumpalnya laki-laki itu hingga terair keluar mani, tiada kena kifarah atas laki-laki itu kerana tidak ada perbuatan daripadanya. Itu bukan perbuatan dia tak sengaja, orang lain yang buat. Kemudian fidyah puasa, fidyah puasa barang siapa meninggalkan puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kifarah dengan ada keuzuran, belum sempat ia qada seperti sakit yang berkekalan hingga mati, tiadalah ia berdosa dan tiada kena fidyah atasnya. Ini berbeza orang tadi orang yang sakit tadi dia apa, tidak ada harapan untuk sembuh, tapi dia sakitlah. Dia sakit, maka dia hidup lagi. Jadi dia lepas habis bulan puasa tu dia kena bayar fidyah. Tapi kali ini dia tak sempat nak bayar fidyah. Dia meninggal dunia. Jadi hukumnya macam mana? Tiadalah ia berdosa dan tiadalah kena fidyah atasnya. Bagi dia tak adalah, sebab dia dah meninggal. Kalau dia ni tak ada, kita kata orang yang tak ada waris, tak ada waris, dia ni tak ada siapa-siapa, jadi dikecualikan lah, tidak bayar fidyah. Tapi kebiasaannya kita mengambil, kita ambil biasanya waris-waris ni dia akan bayar, jelaskan fidyah mak ayah dia, adik keluarga dia yang meninggal yang tak yang pernah tinggal puasa, dibayar fidyah. Dan jika ia meninggalkannya dengan tiada uzur, tiba-tiba ia mati sebelum sempat mengqadakkan, hendaklah dikeluarkan fidyahnya oleh warisnya. Dia ambil daripada pusaka satu cupak makanan seperti beras pada tiap-tiap satu hari. Jadi ini dia meninggalkannya dengan tiada uzur, tiba-tiba ia mati. Dia mati, tak sempat nak qada, jadi warisnya dia kena, yang ini yang tidak ada keuzuran, dia warisnya kena keluarkan fidyah untuk ahli keluarga dia lah. Sama tadi kiraan satu cupak untuk satu hari, satu hari puasa, atau dipuasakan untuknya oleh kerabatnya, ataupun tak mampu untuk, ada orang yang tak mampu untuk bayar fidyah, jadi dia puasa untuk waris dia, sekalipun bukan waris atau orang lain. Orang lain boleh, tapi kalau waris ni dia boleh buat sekalipun tidak ada wasiat. Melainkan kalau orang yang bukan waris tapi ada wasiat, ada wasiat, dia kata kalau aku ni tak sempat nak ganti puasa, tak sempat nak ganti puasa, minta lah pada sahabat aku tu untuk ni lah, diwasiat untuk gantikan puasa dia. Itu wasiat boleh. Atau dengan izin waris, nak buat, ada kawannya nak buat, tapi tak ada wasiat, tapi minta izin kepada waris untuk buat, sebab sahabat baik dia, sahabat baik dia minta nak tolong buat, tapi minta izin kepada waris, bila tiada wasiat. Orang yang wajib atasnya qada puasa Ramadan
jika dilambat-lambatkan dengan tiada uzur hingga masuk bulan Ramadan yang lain. Ini orang yang dia tak qada, dia lambat-lambat, tangguh-tangguh kan, sehingga masuk bulan Ramadan. Puasa yang lepas tu dah ditinggal. Ni nak masuk bulan Ramadan yang baru ni. Kan? Macam mana ni? Dah masuk bulan Ramadan dikira macam mana? Ya. Wajib atasnya fidyah pada tiap satu hari satu cupak makanan lain daripada qada. Maka dia kena keluarkan satu cupak lagi. Yang qadanya lain. Kan? Yang qada kena qada. Yang qada ni maknanya dia kena buat. Kalau dia tinggalkan. Kan? Kalau orang tu ada fidyah pun dia kena gandakan juga. Pasal dah masuk tahun yang lain. Ya. Kalau dia ada qada, dia kena qada. Ya. Ini jika setahun ya. 2 cupak jika 2 tahun. Demikian seterusnya berulang-ulang cupak dengan berulang-ulang tahun. Ya. Kalau yang fidyah kena berulang fidyah. Kena digandakan lah. Kalau yang qada kena qada. Double. Kita kata double. Itu kalau dah masuk tahun yang baru. Kalau dah 2-3 tahun kena ganda begitu ya. Boleh kira daripada itulah. Tapi kalau anda kata kalau kiraan kita tu lebih pun tak apa. Kan? Lebih tu dikira sebagai sedekah. Tak apalah. Ya. Jadi kita yakin benda tu boleh buat gitu. Kan? Ada orang buat begitu juga. Kan? Kemudian fidyah sembahyang. Ya. Fidyah sembahyang. Dalam kitab-kitab lain kerana tak jumpa fidyah sembahyang ni. Dalam kitab ni ada sebut fidyah sembahyang. Ya. Bagaimana boleh ke tidak fidyah sembahyang ni? Ya. Orang yang mati ada meninggalkan sembahyang yang wajib. Ya. Dan iktikaf yang wajib. Iktikaf yang wajib. Mungkin dia ada nazar ni. Ya. Iktikaf yang wajib. Tiada dituntut atas waris berbuat apa-apa fidyah untuknya di sisi pendapat ulama yang mutamat. Maknanya mutamat pandangan yang kuat. Ya. Ulama mengatakan tak boleh. Ya. Fidyah puasa ni tak boleh. Ya. Macam kata ada juga pandangan mengatakan tinggal semayang kena bayar fidyah macam bayar fidyah puasa. Ya. Itu pandangan mutamat mengatakan tak ada. Ya. Kerana tiada hadis menyuruh berbuat demikian. Tak ada dalil. Ya. Kata setengah ulama yang lain boleh disembahyangkan. Ya. Boleh disembahyangkan untuk atau diiktikafkan untuk diqadakkan oleh orang lain. Kalau fidyah dia tak boleh, tapi kalau sembahyang untuk waris itu ada pandangan. Ada pandangan lain yang mengatakan boleh. Waris boleh sembahyangkan untuk ganti sembahyang ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Ya. Tapi ni pandangan tak kuat lah. Ya. Orang dulu dia buat hadiah sembahyang. Sembahyang hadiah tu. Solat sunat hadiah. Okay. Orang mati tu dia sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah tu. Sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah. Saya tak jumpa dalil. Saya pun tak berani buat. Kan ada orang bercakap minta ni tolong buat solat sunat hadiah. Kan? Lepas pada orang tu meninggal kan. Orang mati tu. Orang dulu lah saya kecil kan ada tak orang buat sembahyang sunat hadiah tu. Memang ada sekarang ada juga. Kalau saya pun tak dengar lagi. Ada kalau di kampung-kampung ada. Kan? Tapi saya kadang-kadang tak berani lah sebab tak jumpa lagi dalil tu. Syakat yang kita buka kitab tak jumpa lagi. Mungkin saya tak jumpa, mungkin ada kitab lain wallah alam. Jenuh dia cari tu tak ada, tak jumpa. Kan? Mungkin dalam kitab-kitab lama mungkin ada pandangan lah. Pandangan wallah alam lah. Dia main sunat hadiah, hadiah ada. Dia dapat diupah dia. Kadang dia bagi duit kan. Duit apa ni? Tolong solat sunat hadiah.
Saya tak wani cakap lah sebab tak ada dalil lah. Tak jumpa. Setakat ni mungkin saya tak jumpa. Kan? Ada kaul lain, kaul ni pandangan. Ada kaul lain pula meluluskan ditebus dengan fidyah pada tiap-tiap satu sembahyang secupak makanan. Dan pada tiap-tiap satu hari satu malam iktikaf secupak makanan. Ada je pandangan mengatakan, dalam kitab ni mengatakan boleh. Boleh. Itu pandangannya tak kuat lah. Kaul kaul ni tak kuat. Mengatakan boleh tebus dengan bayar fidyah, bayar berah lah. Ini tak tahu kira macam mana. Satu semayang ke, satu hari, dikira satu hari. Bukan dikira satu apa? Satu semayang. Satu hari. Mana satu hari 5 waktu. Menurut pengarang Matlaq Al-Badrain, katanya tidak mengapa, bolehlah ditaklidkan kaul ini. Kalau ada orang nak ikut pandangan ni, kan? Pandangan boleh ditaklidkan pandangan ni. Kerana Asy-Syaikh As-Subki, dia ambil dalil kerana Asy-Syaikh As-Subki ada memberi fidyah untuk ibunya. Katanya lagi, jika bertaklid mazhab Hanafi pada fidyah sembahyang yang masyhur, itu lagi lebih elok. Mungkin maksudnya boleh ditukar dengan harga beras dan bayar dengan duit, yakni fidyah dengan duit sahaja. Mungkin mungkin kita boleh ambil pandangan ni, pandangan ni mengatakan boleh, pandangan ulama. Tapi dari sudut dalil hadis tu tak adalah. Kita ambil pandangan ulama, bertaklid. Jadi dulu ada juga orang cerita dulu, bila ni orang ni tolak ni fidyah semayang, ada juga kan, orang ni pun tolak kan, bertolak-tolak kan. Tapi sekarang ni puasa, kadang ada semayang, ada juga ni orang buat tu. Tapi mungkin pandangan orang ambil pandangan ni, pandangan Imam As-Subki. Jadi insya-Allah sekadar ni apa yang kita bincangkan malam ni yang berkaitan dengan tadi, dengan orang yang dibolehkan berbuka, puasa dan juga fidyah, orang yang dikenakan fidyah puasa. Jadi kalau dia sempat akan datang puasa sunat. Sempat tak sempat ke puasa? Ni puasa sunat, tapi yang puasa wajib kita dah habislah bincanglah, puasa Ramadan dah selesai dah. Allah alam, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan apa yang saya sampaikan pada malam yang baik datang pada Allah SWT yang kalimah itu daripada diri saya sendiri. Aku quli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان. اللهم افتح العارف وارزقنا فهم نبينا وظلم السعدين والهام ملكة المقاربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Validate